Aman. Ya. Ya Allah, banyak ni. Ya, dikit aja aku sudah ke syurga. Lihat. Ini kaki gue. Sekarang aku kat Pantai Timang, tempat paling scary dalam trip kali ni. Tapi bapak laju siut kalau kau tengok video dia tadi. Aku ingat dia slow kan, dia tarik macam nak bagi kau feel gayat. Tapi laju siap. Aku ingat macam Michael Schumacher bro. Tapi view dia lawa macam ni je lah. Kau nampak je, aku nak pergi sana. Tapi aku takut kalau aku pergi sana, aku dah tak wujud. Tapi kalau kau tanya aku lagi prefer kau naik jambatan. Jambatan lagi worth it lah. Sebab kau bayar 200,000 untuk satu trip naik gondola tu. Tapi bapak laju, aku rasa dalam 20 seconds and then kau dah sampai. Bapak kalau macam kau kelip mata je, lepas tu dah habis. Kau naik jambatan tu lama je. Memang scary lah sebab dia tak ada net tau dekat jambatan dia punya bawah. Kat jambatan dia tak ada net. Tak ada net kat bawah tu. Kalau dekat gondola tu ada net.